Okey, ni rumah baru saya baru beli. Jadi saya gunakan jenis reka Sendang Berhad ni untuk melakukan ID dan landscape semualah untuk rumah ni. Jom kita tengok. Saya memang suka rumah yang ada tanah lapang macam ni kan, seronok sikit. Lepas tu paling best sekali dia pemandangan gunung-gunung ganang di sekeliling ni. Syahdu. So saya ID kan rumah ni luar dan dalam seluruh saya buat sebab rumah pertama saya beli dulu pilihan Mak Jenny. Rumah kedua yang saya beli pilihan isteri saya. Yang ini pilihan saya. Pilihan saya kena buat kaos sikit lah kan. Mula-mula tunaikan permintaan orang, lepas tu baru dapat hajat sendiri. Okey, jom kita tengok progress. Assalamualaikum. Sudah makan? Ya. Ini bikin shilling ya? Ya, shilling. Tumpah lalu ya. Hei kakak! Kau salah. Wah, saya terkejut lah. Kakak yang buat. Dahsyat. Baik-baik kakak Jangan jatuh. Itu tadi dapur, di bahagian dapur. So, saya tambah area ni sebab saya nak tengok pemandangan gunung-gunung tu tu. Angin dia kat sini best, bagus, angin dia kuat. Kat sini akan glass area lah. Glass tu sudah tengok view yang cantik tu. And then bersebelahan dengan swimming pool nanti. So dia akan tempat healing. So ni bilik Mak Jenny. Saya masuk, minta maaf ya. Ini akan jadi bilik Mak. Nak mudahkan Mak pergi toilet, kita pecah sini. So Mak boleh masuk dan terus pergi ke bilik air. So this one is a connecting bathroom lah. Connecting bathroom. Ini dapur area. Kat sini pun saya tambah lagi. Saya buat dia jadi laundry. Laundry punya part. Ya, dia actually terbuka tau. Dia terbuka. So, boleh tengok dekat dining area dekat bawah. So, saya tutup. Saya jadikan dia wardrobe. Okay. Saya jadikan dia wardrobe. Ini wardrobe area. And this one is master bed dia. Jadi balcony ni agak besar. Balcony dia agak besar, agak luas. Sini pun dia punya view cantik. Gunung Ganang. Bolehlah. Walaupun ada rumah depan ni kan, nampak jugalah gunung-gunung tu. Bilik air ni saya nak buat style Baba Nyonya. Yang macam ala-ala Majestic Hotel punya toilet saya suka. Tengok kat sini dia punya tanah agak luas juga. Daripada sini boleh lompat ke bawah. Itu orang kata swimming pool. So, lompat je terus ke situ. Ni bilik Afia dengan Afzan. Ni bilik anak saya tadi. Afia, Afzan. Bilik anak perempuan saya. Tapi kalau ada bajet aku nak tambah lagi situ. Untuk bilik wardrobe dia dengan bilik makeup. Kan dia perempuan. Baju mesti banyak nanti later. Kita besar. Apan punya bilik. Sekarang ni Apan masih seorang lagi lelaki. So saya kena buat adjust lah supaya ada dua lelaki. Coming soon ada seorang lagi lelaki. Okey, jom kita pulang. Bila nak siap rumah ni, Pak? Bila mau siap rumah ini? Sekejap lagi, bos. Sekejap lagi siap? Ini tinggal seeding saja. Ini dining. Dining ni akan jadi macam ni lah. Lebih kurang. Ini saya buat dengan interior design. Saya guna Rinse Reka yang sponsor Gegar Verganza tu. Marilah kita pulang. Dah 12 siap